kita ni maksudnya enforcement ni kita versatile. Semua benda kita boleh buat lah. Jadi orang kata dari segi dalam mengambil tindakan boleh, nak jadi perantara boleh, jadi moderator boleh, dan macam-macam lah boleh. Jadi itu yang kita diajar seperti itu. Jadi berbalik pada Datuk tadi. Soalan tadi, ingat boleh lari. Tak boleh. Okey, saya seperti diperkenalkan tadilah, Rozia binti Abudin. Saya sebenarnya masuk ke KPDN ni dalam tahun 2021 pada bulan 8. Daripada bahagian Hak Ehwal Undang-Undang. Sebelum tu saya pernah berkhidmat di Jabatan Perdana Menteri, saya pernah berkhidmat di Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. Rasanya kementerian tu dah tak ada lah. Dah diubah kepada saya rasa 2 atau 3 kementerian yang mengambil portfolio tersebut, dan saya pernah berkhidmat di Kementerian Pertanian. So far dalam saya punya tempoh perkhidmatan sebagai seorang pejabat awam, saya tak pernah berkhidmat di negeri lah.